Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku, sepi hati ini membunuhku. Ku coba untuk cari. Kawan kopi ini mendingin lagi, menunggu cerita yang tak kunjung kembali. Hanya detak jam di dinding yang menemani, mengisi sunyi yang kian menjadi. Adakah kau rasa getaran yang sama saat angin malam menyapa jendela? Adakah namaku masih kau simpan di dalam doa atau sekadar kenangan? Masihkah ada sisa untukku di antara sibuknya hari-harimu? Aku di sini masih melaju mencari bahagia di balik kelabu. Dimakan rahasia, setiap sudut kota seakan bertanya, kemana perginya tawa yang dulu ada. Ustaz Zawawi. Hari berganti, waktu berlalu, sekian lama menabur ilmu. Dengan senyuman penuh bermakna, mendidik kami tanpa jemu. Di setiap langkah, di setiap doa, tersimpan kasih yang tidak bersyarat. Engkaulah guru, engkaulah murabi, menyuluh hidup ke jalan berkah. Walau tiba saat berpisah, kenangan ini tetap indah. Namamu akan terus terpahat dalam hati yang penuh amanat. Terima kasih Ustaz Zawawi, jasamu harum mewangi ilmu dan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahniah Ustaz, selamat bersara, selamat menjadi YB. Semoga Ustaz sentiasa sihat dan ceria bersama keluarga menempuh alam baru. Tahniah juga kerana Ustaz telah selamat sampai ke garis penamat dalam perkhidmatan. Kami memohon ampun dan maaf atas salah silap yang dilakukan selama ini, dan kami sentiasa mendoakan semoga Ustaz sentiasa sihat dalam menjalani kehidupan selepas ini.
Selamat bersara Ustaz. Terima kasih atas segala-galanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mula sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ustaz Zawawi atas segala jasa, pengorbanan dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang Ustaz berada di sekolah ini. Okey, satu je, persaraan bukan penamat untuk perjuangan tapi permulaan kepada lembaran kehidupan yang baru. Semoga Allah kurniakan Ustaz Zawawi kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga dan ketenangan jiwa, dan serta melimpahkan rahmat keberkatan dan setiap langkah kehidupan selepas persaraan. Okey, terima kasih atas jasa dan bakti Ustaz kepada sekolah. Semoga kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Ustaz Zawawi. Selamat bersara, selamat beristirahat. Semoga terus diberi kesihatan yang baik untuk beribadah. Moga bahagia hingga akhir hayat, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat bersara Ustaz Zawawi. Jasamu dikenang, bulimu disanjung. Semoga fasa persaraan ini membawa ketenangan, kesihatan yang baik dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara. Selamat bersara Ustaz Zawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara buat Ustaz Zawawi. Semoga diberikan kesihatan dan berehat bersama keluarga di rumah. Selamat panjang umur, murah rezeki. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Di kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat bersara, selamat kembali kepada keluarga. Terima kasih kerana telah meminjamkan masa Ustaz yang dah berpuluh tahun di sekolah untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Semoga Ustaz terus sihat, dapat melakukan aktiviti yang Ustaz suka bersama keluarga. Tahniah Ustaz dah jadi YB. Jangan lupa kami di sini. Selamat bersara. Selamat bersara Ustaz Zawawi. Selamat bersara untuk Ustaz. Selamat bersara Ustaz. Kami minta maaf. Kami akan jaga ikat-ikat Ustaz yang semua ada dalam kolam tu dengan sebaik mungkin. Walaupun saya banyak bersalah Ustaz, saya rambut saya dah sama rambut kala saya reda Ustaz. Tak apa, saya reda. Saya maafkan Ustaz. Nanti kami buat lagi. Nanti kami janji tak buat dah. Okey. Ustaz, nanti saya nak datang rumah Ustaz. Ustaz kena jamu saya tau Ustaz. Saya tahu rumah Ustaz yang mana. Bye. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Selamat bersara dan semoga panjang umur. Terima kasih Ustaz untuk tolong kita belajar semua. Okey dah. Terima kasih Ustaz. Selamat bersara. Selamat Bersara Ustaz Zawawi. Assalamualaikum. Okay, untuk Ustaz Zawawi, selamat bersara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tahniah diucapkan kepada Ustaz di atas persaraan Ustaz. Semoga sepanjang fasa persaraan ini Ustaz akan diberi kesihatan, ketenangan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Semoga kita akan berjumpa lagi Ustaz, insya-Allah. Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili GPI ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Zawawi dengan doa dan harapan semoga Ustaz sihat-sihat sentiasa, dan kami juga mohon maaf
atas semua kesalahan yang kami lakukan sepanjang kita bersama. Akhirnya, selamat bersara Ustaz. Jangan lupakan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim USSM Indra mengucapkan selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum. Iman nak ucapkan selamat bersara dan selamat menyambut hari lahir yang ke-56. So lepas ni dah bersara, dah boleh buat kerja lain, dah tak perlu mengajar, tak perlu masuk kelas lagi dah. Selamat bersara sekali lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abah, terima kasih kerana menjadi contoh yang terbaik buat kami. Sepanjang kerjaya Abah, Abah bukan sahaja berbakti kepada budaya, tetapi Abah adalah wira sebenar dalam keluarga kami. Melihat Abah bersara pada hari ini membuatkan kami bangga dengan segala pencapaian Abah. Untuk sekarang, giliran Abah pula untuk berehat, buat hobi yang Abah suka dan luangkan lebih banyak masa untuk diri sendiri. Selamat bersara Abah. Untuk dari Husna pula, selamat bersara Abah. Semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati dan kebahagiaan yang berpanjangan. Dan semoga segala jasa dan bakti Abah menjadi amal jariah yang berterusan. Assalamualaikum untuk Abah, ataupun mula-mula lebih mengenali ini sebagai Ustaz Zawawi. Najib nak ucapkan selamat bersara untuk Abah setelah bertahun-tahun Abah mengajar. Dan lepas ni Abah boleh dapat stop membuat kerja berat dia, berehat pula. Tu juga daripada mengajar, tak ada idea dah nak fikir. Dan lagi sekali selamat bersara dan selamat hari lahir juga. Assalamualaikum Abah. Daripada anak bangsa Abah, orang nak ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan Abah dari dulu sampai sekarang. Usaha penat lelah Abah untuk pastikan keluarga kita sentiasa dalam kebahagiaan hingga hari ini. Maka kini berakhirlah perjalanan Abah yang penuh dedikasi ini, dan Abah dah boleh berehat dan boleh nikmati masa dengan family dan buat perkara yang Abah suka. Orang sentiasa doakan Abah sentiasa diberkati oleh Allah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur olehnya dan juga berada dalam kebahagiaan selalu. Dan orang nak cakap terima kasih juga sebab selalu didik orang dari dulu sampai dan sekarang. Dan terima kasih sebab jadi Abah yang terbaik. Selamat hari raya Abah. Bye. Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku, sepi hati ini membunuhku. Ku coba untuk cari pengganti, namun tak ada yang sepertimu. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri.